Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya Allah, Tuan warahmatullahi. Fedo, Ya. Masya Allah. Macam mana sekarang? Oh, tengah kerja. Kerja apa? Ya adalah kerja sikit-sikit buat kerja-kerja kerjaan. Macam mana? Kerja okey? Baik. Okey, tapi nak naik pangkat lah. Ada cara tak? Tadi tu ada cara dia. Tapi ikut pada Tuan Madan lah. Boleh. Sanggup tak sanggup kan? Tapi kena belajar kan? Ya, ambil sijil dia. Ada cara? Ada. Tapi dulu sikit lah. Jom buat boleh. Jom. Jom, sana. Ya, kenapa? Selamat pagi. Sini ya tempat. Duduk. Duduk. Sini. Okay, Assalamualaikum Cik. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, untuk pengetahuan Cik berdua, saya dah dapat 5 information daripada pihak atasan yang Cik berdua ni ada nak ambil barang daripada kami. Betul. Barang. Okay, jadi kami offer barang ni taklah harga tinggi sangat, tapi ikutlah Cik berdua nak bagi pada saya berapa. Tentang harga tu jangan risau. Tu saya dah bincang dengan klien saya. Dia insyaAllah lah. Jangan risau. Dia lepas. Saya senang je. Dua. Yang penting sijil. Kalau Cik berdua ni nak bayar ini, masa tu singkat lah. So minggu ni pun dah boleh ambil lah benda tu, barang tu. Bagus kan? Jadi saya tak payah belajar lah. Sebabnya benda ni pun memang singkat, memang ada orang dan peluang lah. So orang lain penat-penat dengan macam ni, orang dapat terus. Boleh. Senang. Sebab apa kita ambil benda ni. Kita tak nak orang cakap dengan masa 4 tahun untuk belajar ni. Senang boleh pangkat. Memang lah. Musik. Orang lain tak begitu. Musik boleh. Jadi boleh lah. Ada sikit Saya agreement kat sini. Sign je. Cik berdua ni memang kita nak ambil. Saya sekali lah. Awak saya penjamin saya. Okey. Jadi bisa saja nanti apa-apa kita berbual dengan Cik berdua. Untuk bagi. Nampak sikit Nampak apa ni? Ada Office ini aku. Macam ada salah Baik, guna Apa? kuasa. Dulu bayar sikit. Aku nak record lah. Macam ni je. Cepat. Selamat petang, SPRM Terengganu. Ya, saya bercakap dengan siapa ya? Saya Alia. Saya dari Universiti Jabat Universiti Bristol. Oh, Cik Alia. Ya, Cik Alia. Ada aduan apa tu? Saya nak melaporkan. Tadi saya ada nampak budak office saya ni ada buat pemalsuan CJ dan diorang buat macam menjual CJ lah. Dan saya nak laporkan lah kes ni. Pemalsuan sijil ke? Di mana tu? Universiti Besut. Masa tu berapa orang ya? Pada pukul berapa tu? Okey, kalau macam tu kami akan melakukan siasatan. Jika ada kesalahan kami akan segera buat tanggapan lah. Alright, terima kasih. Okay, Cik, ikut kami ke jabatan bagi bantuan siasatan lebih lanjut. Bagi kerja sama, Cik. Kau lah ni. Jangan risau, aku akan dapatkan peguam. Kau memang nak kena dengan aku. Bagi kerja sama, Cik. Jangan. Boleh. Rasuah membawa kemusnahan, rasa akan mencemarkan kehidupan anda. Ingat, jangan sesekali anda menerima ataupun memberi rasa kepada orang lain. Anda ingat, rasa boleh dihukum penjara selama 20 tahun, maksima ataupun denda tidak kali dengan 5 nilai suapan atau nilai RM10,000 minima, atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Iaitu, laporkan pada lapan surat aduan iaitu CMS, MHCC Mobile, Careline, email, alamat pejabat, SMS fax dan alamat surat menyurat. Hidup bahagia tanpa rasuah. #rasuah dihina. #maruah dibina.